Hai, Assalamualaikum. Vlog kali ni kita nak explore rumah terbalik dekat Chan Lun Kedah. Tapi dekat dalam bukan ada rumah terbalik je tau. Ada lagi spot-spot menarik untuk kita explore. Yeay! Memang rumah kat sebelah? Oh ya. Family business lah. Oh ya. Faham? Sekejap. Kita orang dekat rumah terbalik. Abang kata bawa basikal tu. Ya ke? Jom masuk. Ui. Ya. Ui, RM1. Kau ambil gambar orang naik kat sini. Style gila. Jatuh-jatuh lah. Oh, jadi jatuh ke sana lah. Kau jatuh ke sana. Ha, ayah ke sana. Mama sini. Dah tak payah lah. Pening lah. Tak payah. Sini. Dalam musik lantaran ni biasa ni. Ni video lah. Cepat-cepat pusing. So tempat ni memang kita orang conquer, guys. So ni sebenarnya family business. And kalau korang nak datang, call je diorang terus. Baik tempat ni. Kecil gila. Oh, betul. Ni. Lihat ni. Pegang bang. 2, 3. Sekejap. Diam. Oh. Oh tu belakang tu hobbit ni semua. Ya ya. Ha. Let's go. Dah. Tu dia ikut ibu. So ada kereta, nampak? Jangan lupa sangat. 1, 2, 3. Okay, dah. Ni bilik ha. Cantik lah macam mana ni. Balik. Macam mana ada tidur ni. Tiga ni. Masuk pahadunya. Masuk pohonnya. Dia masuk. Owner tempatnya kata kalau cuti sekolah memang tempat ni penuh je. Tapi disebabkan kita orang datang luar daripada musim cuti sekolah, sebab tu kita orang kena call dulu sebelum masuk. Tapi honestly best lah sebab tak berebut-rebut dengan orang. Dan korang pun bebas nak post gaya macam mana pun. Sebab tak ada orang, so tak adalah malu kan. Tak ada buah, jom. Baik untuk ni. Tu, dia ada kelulut sebenarnya. Ada lah tu. Dalam tu. Tu ada rumah. Apa nama 3 segi tu ya? Tu Red Indian kat Amerika tu. Oh, Apache. T-Api. Ha? T-Api. T-Api House. Siapa? Apa? Dekat sini ada homestay juga tau. Ni homestay. Ni ada taman. Tu, ni homestay juga. So kalau korang duduk sini korang boleh, nampak tak? Boleh main kat sini. Aku rasa tempat ni best. Sebab korang datang tak perlu nak berebut-rebut dengan orang. Korang dengan family korang je. Bayar RM25 untuk dewasa. Untuk budak-budak RM10. Tapi kalau bawah 6 tahun free. Inilah homestay dia. Mama ayah pegang pinggang. Kata ni kesal lah. Okay, dia marah.
Hai. Garangnya. Sabar, tengok sana dulu. Nanti dia pengen. Takut. Jangan masuk. Oh, dia tu terpijak. Takut. Sekejap. Mimi. Oyen, oyen. Ui, comelnya. Comelnya, Wak. Kat situ. Ma, kita dah dekat overseas. Paris. Suka hati je. Ada rumah pokok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, 3. 3 gambar. Kak. Yang ni pegang. Ah! Sudah kena. Tu yang. Baik. Kak. Kak je tu bagi tandas. Tanda dekat, sana jauh. Hah? Ini ada tanda tadi. Mana buka? Mau tahu tak? Inilah, tahu tak? Okay, kena tahi. Tu. Kena tahi. Kaki ku kena tahi. Mana? Tadi dah gesek-gesek kat pasir. Dah lah tu. Tapi tu apa? Bye. Best tak? Suka tak? Ya.